kenapa buat saya macam ni? Kenapa tukar position saya? Nak saya resign sendiri ke? Saya tak setuju ni. Apa lagi masalah kali ni? Bos lah, tukar position saya. Awak kan selalu sakit. Kalau awak sakit, awak boleh keluar cari sale ke? So, dia ingat dia boleh tukar position saya suka-suka hati ke? Tak kan? Position CS ni dah terbaik dah untuk awak sebenarnya. Awak fikirlah, saya nak buat kerja ni. Bos, pertama sekali saya nak minta maaf lah sebab hari tu saya dah tinggi suara dekat bos. Lepas saya fikir-fikir balik, saya accept lah position ni. Ni saya pun nak minta maaf pada you sebab terburu-buru nak buat keputusan macam tu. Tapi mesti untuk kebaikan semua staff.